Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Lufala Akmal bin Muhammad Ayub daripada Sekolah SMK Seri Bemban. Kod sekolah saya MEA 1080. Hari ini saya ingin menceritakan seorang pemuda yang pada saya cukup menginspirasikan. Manakan tidak, ianya merupakan lambang kepada kebangkitan umat Islam yang boleh dikatakan seorang individu yang cukup masyhur di pesada dunia. Oleh itu, saya ingin memperkenalkan hero saya iaitu Ahmad Amar. Menerusi buku cerita cinta Ahmad Amar yang ditulis khas oleh grup penjejak tamadun dunia, ianya menceritakan bagaimana kehidupan Ahmad Amar daripada seorang anak yang cukup baik sehingga kan seorang pemuda yang syahid di bumi Turki. Namun, pada hari ini saya tidak ingin mengulas dengan lebih panjang, tetapi ingin menyentuh bab pertama di dalam buku ini, iaitu Warkah Rindu buat Ananda Ahmad Amar, yang pada saya cukup menginspirasikan kerana ianya ditulis khas daripada lubuk kalbu oleh ibundanya sendiri, iaitu Puan Azlina binti Abdul Aziz. Di dalam penulisan Puan Azlina binti Abdul Aziz, beliau menceritakan bagaimana Amar telah dikatakan sebagai seorang anak yang cukup baik, manakan tidak. Bila ditanya macam mana perwatakan Amar, beliau berkata, "Aku tidak pernah terfikir berapa kali aku marah Amar kerana hampir tidak pernah langsung aku memarahi Amar." Oleh itu, sebagai generasi muda, pada saya kita perlu mengangkat serta mencontohi Ahmad Amar dalam pelbagai bidang kerana beliau adalah seorang individu yang cukup hebat daripada agamanya, sahsianya serta pendidikannya. Sekian, terima kasih.